Seorang penumpang wanita maut selepas terlibat dalam kemalangan membabitkan dua buah kenderaan di kilometer 39.9 Lebuh Utara Selatan petang semalam. Ketua Polis Daerah Kulai, Asisten Komisioner Tan Siling berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian pada pukul 5.30 petang. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila perodar Myvi yang dipandu seorang lelaki tempatan berusia 30 tahun bersama isteri berusia 29 tahun dan dua orang anak masing-masing berusia 4 tahun dan 4 bulan hilang kawalan ketika berada di lorong kiri. Kereta Myvi kemudian melanggar sebuah peroton persona yang dipandu oleh seorang lelaki tempatan berusia 32 tahun yang berada di lorong kanan. Akibat kejadian, Myvi telah terbalik dan terbabas ke lorong kecemasan dan menyebabkan penumpang wanita disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jelasnya, pemandu serta dua penumpang lain telah dibawa ke Hospital Kulai untuk menerima rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Ahmad Safwan Abu Naim di talian 017 757 3507.